Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sila ke muka surat 638. Sebelum ini kita telah memulakan surah namanya Suratul Insan, surah manusia. Mula-mula sekali surah Al-Insan menyatakan asal kejadian kita daripada kejadian kita tidak mempunyai sebarang nama. Nama masanya hinum minad dahri. Hinum minad dahri maknanya masa yang lama lah, agak kira-kiranya, dalam keadaan tidak dikenali apa nak dijadikan padanya, sama ada dia ni akan kekal selama-lamanya dalam keadaan tanah kering begitu ataupun bagaimana. Al-Quranul Karim mengingatkan kita kembali kepada asal kejadian ini. Kemudiannya ayat yang kita akan baca pada pagi ini, ayat inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, hinggalah seterusnya menyatakan manusia dijadikan daripada nutfatin amsyaj. Nutfah amsyaj artinya air mani yang bercampur daripada benih laki-laki dan benih dan perempuan. Itu nutfatin amsyaj. Manusia dalam kandungan ibunya, dia melalui satu proses persenyawaan. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, nutfatin amsyaj. Manusia tidak ketahui, kita tidak mempunyai sebarang pilihan untuk nak jadi laki-laki ke perempuan ke, nak jadi orang yang cantik ke orang yang tak cantik ke, tak tahu, kita tak ada pilihan. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dengan masyiahnya, dengan kehendaknya menentukan kita jadi begini dan kita lahir begini ke dunia ini. Satu perkara lagi yang perlu kita beri juga perhatian, bahawa setiap minggu pada pagi Jumaat kita dengar bacaan ini daripada imam. Selalunya lah imam baca pada rakaat yang kedua surah Al-Insan, kita dengarlah. Apa yang kita dengar itu mengingatkan kita kepada asal kejadian kita. Sekali seminggu, sekurang-kurangnya sekali seminggu kita diperdengarkan. Jadi seharusnya tidak sia-sia apa yang kita dengar itu. Kita didengar seolah-olah kita mengambil ubat yang diambil ini sekali seminggu. Sekali, sama juga dengan surah Yasin. Surah Yasin kita diperingatkan. Pernahkah kita kembali beri peringatan ini? Waktu diberi peringatan ini, kita peka kepada setiap perkataan yang ada di dalamnya. Kalau sudah, maka itu adalah satu perkara yang sangat baiklah. Baik. Jika tidak, maka perlu kita mengingati siapa kita. Manusia hinum minad dahri, satu ketika dahulu. Kemudian pada tahap yang kedua pula manusia dijadikan daripada nutfatin amsyaj. Nutfatin amsyaj. Air ni, bahan kejadian ini, jika terkena pada kain, datang mai ke masjid, kita malu ni, apa jadi benda ni Pak Ji, benda yang macam ni Allah lupa nak basuh kain kita, malu. Ini bahannya. Seharusnya manusia yang mengenali begitu, sebenarnya jika dilihat orang, maka kita malu dengan asal kejadian kita. Datangnya daripada mana? Datangnya daripada tempat yang tidak bersih. Orang tengok, kalau orang tengok pun kita malu, sebut pun kita tidak tempat dia datang tu. Ini semua orang jadi macam tu. Jadi Al-Quranul Karim mengingatkan kepada asal kejadian ini supaya kita bersikap tawadhu', rendah diri, kerana kita ni tidaklah barang mahal sangat. Tempat dia datang tidak comel, sebenarnya dia datang daripada lubang dan kembali kepada lubang pula. Ada orang tulis buku dari Sungai Pahang dari Sungai Nil dari Sungai Pahang ke Sungai Nil. Maknanya dia punya sejarahnya. Dari sekolah pondok ke parlimen, dari
Jadi mengingatkan sejarah dia, mengingatkan ialah kalau orang katanya kita baca sebuah buku, dan ada buku ni sebenarnya dari lubang ke lubang. Wah, dia ingat boleh dari lubang ke lubang. Seorang ahli parlimen, sama ada buku dia diterbit ataupun tak terbit tak tahu. Dia datangnya daripada sebelah sana, Sabah, Sarawak. Pernah dia bercakap dalam TV begitu. Tapi saya tak nampak buku tu dah diterbit. Kah tak terbit je. Kalau dah terbit, saya rasa nak baca juga buku dia tulis tu. Ke mana? Daripada asal manusia, lubang katanya, dia mengulas ke lubang lahat lah, lubang kubur. Baguslah juga mengingatkan begitu. Tapi Al-Quranul Karim mengingatkan kita dengan surah yang cukup cantik. Dia tidak buat tajuk macam tu. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, dengan penuh hormat, dengan penuh penghormatan. Dia tidak sebut benda-benda yang kotor, kerana benda-benda yang kotor ini benda yang kadang-kadangnya jijik. Tapi jijik pun itulah nama dianya. Nama dianya walaupun tak sedap dengar, nama dia ni tak boleh lari, dan mestinya nama, mesti ada nama. Ini satu perkara yang kita patut beri perhatian apa yang kita baca. Mudah-mudahan bila kita belajar baca ni, kita belajar juga ikuti ni, saya rasanya membantu kita untuk memahami apa yang sebenarnya. Kemudiannya Sayyid Qutb rahmatullahi alaih, kita nak sambung hak semalam pula, dia menimbulkan berbagai-bagai ilham yang mendalam dan memberangsangkan dari berbagai-bagai aspek, iaitu perkataan hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Hal ata 'alal insan, terjemahan sama ada kita terjemahnya sesungguhnya telah tiba waktu pada manusia, pada suatu ketika dahulu dia dibiarkan begitu tanpa sebarang nama. Hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Hinum minad dahri, satu ketika dahulu dia tidak mempunyai nama. Di sebalik ini, di sebalik ungkapan yang seumpama ini, takbir seumpama ini, ada perkara-perkara yang tersembunyi di sebaliknya yang perlu ditimbulkan. Kita tahu Sayyid Qutb adalah seorang ahli dalam sastra Islam. Dia seorang ahli dalam bidang kesusastraan Arab, bukan ahli tafsir, tidak. Tetapi minatnya dalam mentafsirkan Al-Quran, mencungkil kembali apa yang tersirat dan dipahami oleh perasaannya tatkala membaca Al-Quranul Karim. Dia dibunuh, mati syahid di tali gantung dalam usia 40 tahun lebih, 50 tahun gitulah, 50 tahun tingginya. Sayyid Qutb bin Ibrahim, dalam sejarahnya tak dinyatakan pula dia ni berkeluarga, ada anak ke tak ada anak, tak pernah baca. Kalau dia tak ada anak pun bukan satu perkara yang kita rasanya satu kelemahan, tidak, tapi satu kekuatan bagi seorang itu dapat menghabiskan masa untuk menulis sebuah tafsir 17 juzuk. 17 juzuk yang begitu cantik sebenarnya, bahasanya, ungkapannya, beradab, tetapi begitu menikam perasaan orang yang membaca. Kalau kita nak baca dalam bahasa Arab itu lagi cantik. Dalam bahasa Melayu pun kita terasa sebenarnya ungkapan itu adalah ungkapan yang mempunyai matlamat khusus dalam bidang akidah. Mengapa ungkapan hal ata 'alal insani hinum minad dahri begitu? Ada beberapa perkara tersembunyi. Pertama, yang tersembunyinya renungan ke zaman sebelum wujudnya manusia atau sebelum manusia diciptakan. Itu tujuannya membawa kita kepada zaman belakang, sebelum kita dijadikan dan selepas kita dijadikan oleh Allah. Alam ini telah wujud sekian lama tanpa manusia. Bagaimana manusia ketika itu? Manusia adalah sebuah makhluk yang begitu angkuh dengan dirinya dan dengan nilai dirinya hingga dia lupa bahawa alam ini telah sekian lama ada sebelum dia diciptakan. Lagi, mungkin juga alam pada waktu itu tidak menduga. Mungkin juga alam pada waktu itu tidak menduga bahawa satu makhluk yang bernama manusia akan diwujudkan hingga datang iradat Allah dan lahirlah manusia ke alam al-wujud ini.
Tak ada siapa pun yang menduga akan lahir selepas ini makhluk yang macam ni, hidup pada hari ini. Dia berkuasa dengan akhlaknya. Sebahagian mereka sombong, sebahagian merekanya warak, sebahagian mereka alim, sebahagian mereka jahat perangainya, dan berbagai-bagai lagi. Bumi ini salah satu daripada alam yang dicipta oleh Allah. Bumi ini pun tidak menyangka akan adanya di permukaan bumi makhluk seumpama ini. Barangkali makhluk-makhluk lain termasuk jin, hayawan sudah ada, yang disebutnya dinosaur, barangkalinya sudah ada pada ketika itu, tapi haiwan ini telah pupus, hari ini dah tak ada. Juga tidak menyangka bahawa inilah makhluk yang akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluk yang telah putus, sudah tidak ada, tapi dapat dikesani ada daripada kerangkanya. Jadi ini boleh difahami daripada ini, ilham daripada ayat hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Kita dibawa pada alam sebelum dan selepas manusia. Yang kedua, renungan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri membawa kita merenung ke detik waktu lahirnya manusia, iaitu satu detik waktu yang tidak diketahui melainkan Allah. Itulah detik waktu menambahkan satu makhluk baru kepada alam ini, iaitu satu makhluk yang telah ditakdirkan Allah sebelum dia diciptakan lagi. Waktu kelahiran seorang bayi, barangkali yang paling bahagia dengan kelahiran itu ibunya dan bapaknya. Ibunya yang pertama, yang bapaknya yang kedua, dan orang lain lagi menumpang kebahagiaan. Kelahirannya hendaklah dianggap sebagai warga baru. Kalau lahirnya di Taman Tun, maka kelahiran seorang warga baru di Taman Tun, dia menambahkan seorang lagi. Bagi sebuah negara, kelahirannya adalah menambahkan seorang lagi rakyat bagi sebuah negara ini. Besar kalau macam tu. Besar, dia akan didaftarkan sebagai seorang manusia. Kemudian akan didaftarkan pula tahun berapa dia akan belajar, dia masuk sekolah. Akan dibuat suatu perkiraan tahun berapa dia akan tamat universiti, akan berapa. Semuanya ini akan direkodkan secara tidak langsung, yang mempunyai satu file khas. Mana-mana negeri pun begitu. Besar kalau macam tu. Besar. Oleh kerana itulah agaknya lah kita disarankan. Tidak wajib. Kita disarankan kalau anak laki-laki sembelihlah 2 ekor kambing, itu 2 ekor kambing kibas. Kalau anak perempuan 1 ekor, bagi membezakan di antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mempunyai tugas yang besar. Kalau macam tu, akikah dia pun 2 ekor. Pasal dia laki-laki, tugasnya banyak. Selepas pada ni dia nak main bola. Perempuan tak main bola, dia main bola mau tenaga lebih. 2 ekor kambing, 2 ekor. Kemudian jika ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala umurnya panjang dari mengaji agama, dia nak jadi imam. Nak jadi imam semayang, dia akan memikul tugas yang lebih besar. Jadi hikmat ini membawa kita menerusi ayat hal ata 'alal insani hinun minad dahri. Seterusnya perkara ketiga, ayat tadi renungan kepada tangan kudrat Allah yang menolak makhluk yang baru ini ke pentas alam al-wujud. Di sehari demi sehari, bayi itu makin membesar. Boleh kata setiap hari perubahan ada padanya. Perubahan demi perubahan. Dia nakal ke, dia makhluk yang senyap ke, tak bercakap, dia makhluknya bagaimana, dia aktif ke tidak aktif. Ini semuanya terbayang selepas daripada kita memberi perhatian kepada ayat pertama tadi. Kata Said Qutb, alam al-wujud yang menyediakan peranannya di alam dan menyediakan peranan alam kepadanya, dan menghubungkan ikatan hidupnya dengan alam seluruhnya, dan seterusnya menyediakan untuknya segala sesuatu yang membolehkannya hidup dan memainkan peranannya. Kelahirannya menjadikan dalam sebuah keluarga akan menyediakan satu perkara yang baru. Kalau sebelum ini kita beli 5 helai baju, datang dia walaupun kecil, walaupun dia tidak mempunyai perasaan apa-apa pun, kita beli, tambahlah satu lagi 7 helai.
Itu jelai. Semua perkara mesti ada peruntukan baginya. Hatta bagi sebuah negara pun sebenarnya secara tak langsung mengambil kira berapa rakyat penduduk dalam negerinya untuk diberi bekalan secukupnya kepada rakyat bagi sebuah negara. Jika kurang, maka dia merupakan satu kemunduran. Lam yakun syai'an mazkura, sedangkan dia belum merupakan sesuatu yang disebut-sebut. Sebab begitu sekali hinanya. Lain-lain semuanya sudah ada nama, walaupun rumput yang dipijak kaki, walaupun batu, semua ada nama. Itu batu pasir, itu batu bukit, itu batu dan sebagainya. Tapi yang ni tak ada nama. Bukan untuk 1-2 hari. Hinum minad dahri ini kita dah sebut dah. Ulama, sebahagian daripada ulama menyatakan 40 tahun terbiar begitu, tak ada nama dia. Mengapa 40 tahun? 40 tahun untuk mengajar. Kerja ni bukan kerja perlu dibuat gopoh-gopoh. Tidak, ini kerja untuk mencipta seorang manusia, perlulah dibuat dengan hati-hati. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tak perlu pada berhati-hati dalam membuat sesuatu, tetapi ini satu makhluk yang sulit sebenarnya untuk memahami hakikat. Manusia tak habis-habis mengkaji manusia ini. Asal makhluk manusia ini dengan apa yang ada padanya tak habis. Manusia belum bertemu lagi urat yang ada dalam otaknya, dalam kepalanya. Untuk apa urat yang begitu banyak? Manusia barangkali bertemu hanya sebahagian saja. Yang ni mengenai pendengaran, yang ni mengenai cakap, lain-lain lagi masih dalam kajian. Syai'an mazkura lam yakun. Apakah yang dimaksudkan dengan al-insan, manusia, dalam ayat di atas? Adakah maksudnya jenis-jenis manusia yang meliputi semua manusia, dan maksudnya Adam, atau maksudnya Adam alaihissalam sebagai insan yang pertama? Hal ata 'alal insan itu siapa? Adakah maksudnya Adam dan Hawa, ataupun meliputi anak cucunya sekali, yang laki-laki, yang perempuannya, yang pondannya kalau ada makhluk pondan itu, ataupun makhluk-makhluk lain lagi juga termasuk dalam al-insan? Katanya ayat 2 berikutnya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Ini ayat kedua. Ayat kedua berikutnya yang menyebutkan manusia itu dijadikan daripada nutfah yang bercampur daripada benih laki-laki dan benih perempuan itu, membayangkan bahawa insan yang dimaksudkan itu ialah umum manusia, bukan Adam dan Hawa saja, tetapi seluruh manusia daripada asal kejadiannya, satu objek, satu benda yang belum ada nama sampai kiamat. Entah berapa bilangannya pun kita tak tahu. Itulah namanya al-insan, termasuklah kita juga, termasuk kita. Sebab yang pertama al-insan, yang kedua nutfatin amsyaj. Kalaulah hal ata 'alal insan itu Adam dan Hawa, maka ayat kedua inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj, maka kita pun termasuk di dalamnya. Itu pada ayat kedua. Nutfatin amsyaj, nutfah titisan mani yang bercampur daripada benih laki-laki dan benih perempuan. Bagaimanapun setengah ulama tafsir menyebutkan maksud insan dalam ayat 1 ialah Adam alaihi salam, sementara insan pula pada ayat yang kedua dimaksudkan ialah semua manusia daripada keturunan Adam dan daripada pelbagai bangsa dan warna kulit, semuanya termasuk. Syekh Nasir Makarim Ash-Shirazi berpendapat tafsiran insan di dalam kedua-dua ayat semua manusia daripada keturunan Adam alaihi salam adalah lebih tepat dan menjurus kepada satu keterangan keterangan dalam dua ayat yang pendek. Jadi ini Pak Syekh ni dia kata sebenarnya yang betulnya insan yang kedua itu termasuk semua manusia termasuk, dan semua manusia ini juga berasal daripada al-insan yang pertama, Adam dan Hawa. Beberapa pendapat lain menyebutkan maksud sesuatu yang tidak disebut-sebut nama itu, tak terkala insan dalam alam nutfah, dan jenis insan hanya disebut setelah
hanya disebut setelah memasuki tahap kesempurnaan penciptaan yang lengkap anggota dan tanda-tanda hayat padanya. Setengah tafsir menyebutkan maksud insan dalam ayat itu ialah ulama dan ahli tafsir yang tidak disebut sebelum tersebarnya ilmu pengetahuan. Sebelum sekarang ni ilmu pengetahuan tentang asal usul manusia ini sudah tersebar. Jadi pada waktu permulaan dahulu, orang tak tahu nutfatin amsyaj ini bagaimana amsyaj. Nutfah yang bercampur bagaimana? Bercampur. Setelah kajian, manusia sudah sampai ke satu peringkat yang mereka namakan proses persenyawaan. Barulah tahu, lahirlah pula satu ilmu baru. Daripada ilmu ini ahli tafsir juga turut menjadi matang. Sebenarnya matang setelah dapat melihat gambarnya bagaimana bentuk bayi pada proses beberapa minggu yang pertama dan hinggalah seterusnya sehingga dia dilahirkan. Selepas manusia dilahirkan, iaitu setelah matangnya sebagai manusia yang mempunyai kaki tangan dan anggota yang sempurna, maka daripada ketika itu tahulah manusia bahawa ini adalah keturunan manusia yang dijadikan daripada nutfatin amsyad. Dan lebih jelas lagi setelah lahir bayi itu, ini hidung bapak dia ni, ini hidung mak dia ni mata mak dia, mata keturunan tok nenek dia lagi, yang ni. Barulah manusia tahu itu nutfatin amsyaj. Dia campur sebelum daripada dilahirkan. Kita pergi sikit lagi, perenggan dia bawah sekali. Tafsiran tentang insan seperti yang dikemukakan di atas memandu kita kepada kesimpulan bahawa insan sebelum lahir ke alam dunia ini telah melalui dua tahap. Tahap yang pertama tahap alam takdir yang hayatnya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Kedua tahap alam arwah dan alam arham, rahim ibu. Arham tu rahim ibu. Insan dalam dua tahap ini tidak disebut dan tidak pun diketahui manusia itu. Ia hanya diketahui dan disebut dengan sempurna setelah lahir ke alam dunia dan setelah sempurna fizikal dan mentalnya. Sebelum itu tidak. Manusia, ibu bapanya menunggu kelahirannya. Sebelum menunggu kelahirannya itu pun tak diberi nama. Kita hanya dikehendaki beri nama setelah dia lahir, dan nama itu juga diberi pada hari yang ke-7 dari kelahirannya adalah nama bagi dia. Tapi sebelum itu tak ada nama. Kerana boleh jadi yang mengandung itu pun tidak benar dia mengandung itu. Tak benar ni artinya nampak perut besar sebenarnya tak ada anak. Ada juga boleh jadi macam tu. Jadi kalau begitu Islam mengambil keputusan nama tak payah beri lagi. Nanti dia lahir dulu, barulah tahu laki-laki sebenarnya laki-laki ke ataupun perempuan. Itulah ulasan pernah diberi oleh ulama tafsir yang daripada tafsiran mereka mempunyai hubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang pernah dicapai manusia setakat ini. Kemudian seterusnya 76, 2 insan daripada tiada kepada ada, dan seterusnya dikeluarkan ke alam wujud melalui proses yang seterusnya. Kita akan sambung kemudian. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.